Hai, Assalamualaikum. Saya Amira, wartawan daripada Pesona FM. Sekarang saya sedang bersiaran langsung di Lumut Perak di Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa 2025. Baiklah, sekarang bersama saya Fetri Yahya. Boleh saya panggil Encik atau apa? Boleh Encik. Encik, okey. Baiklah, jadi saya nak tanya beberapa soalan. Pertama sekali, Encik Fetri sihat? Okey, baik. Pertamanya, Encik Fetri antara figura yang sangat sinonim dengan puisi dan seni kata. Tapi kalau Encik Fetri nak gambarkan sendiri jiwa Pulara dalam satu perkataan, boleh ke? Satu perkataan je saya pilih alunan. Ya, alunan. Alunan. Okey. Soalan yang kedua, bila Encik tengok ramai orang daripada pelbagai latar yang hadir ke puisi ni, termasuk pelajar, penggiat seni, apa yang paling menyentuh hati Encik tentang semangat mereka? Itulah bukan senang untuk kita mengajak anak muda datang bersama. Jadi paling penting dapat kita bawa bukan hanya golongan yang telah veteran ataupun berusia ataupun senior, tetapi lebih kepada golongan yang muda-mudi, golongan yang anak muda berbangku sekolah untuk mencintai puisi sebagai warisan. Baiklah, soalan saya yang ketiga. Dalam dunia moden ni, bahasa dan budaya makin mencabar untuk kita pertahankan kerana banyak unsur-unsur luar yang mempengaruhi. Jadinya, apa peranan kecil untuk kita sebagai orang biasa boleh buat untuk teruskan hidupkan seni ni? Walaupun tak ada kemahiran berpuisi pun datang untuk sokongan tu pun kira penting. Sebab kita nak meramaikan rakyat yang mencintai lah. Kalau tak ramai nanti terimbang ia simbol kepada kehambaran ataupun kesuraman. Lebih penting meramaikan, mendengar, memahami dan juga mengutip ilmu-ilmu di sebalik puisi yang dipersembahkan. Baiklah, jadi dengar tu, kita kena ramai-ramai datang ke Pulara. Okay. Jadi terakhir sekali boleh ke Encik belanja sikit kata-kata semangat untuk anak-anak seni di luar sana ataupun pelajar-pelajar universiti yang menceburi bidang seni? Itu dia, mungkin hari ini kita hanya mendengar 2 perkataan, 3 perkataan, tapi akhirnya mungkin kita dapat menghimpunkan sejumlah khazanah bangsa ataupun putera ilmu daripada golongan bangsawan, sastrawan ataupun siapa saja yang menitipkan ilmu, dan semoga kita dapat bergemas dan hidup kembali menjadi bangsa yang bijaksana, menjulang martabat bangsa yang dicintai. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Fetri Yahya kerana sudi interview bersama kami. Baiklah, saya wartawan Amirah bersiaran langsung daripada Lumut Perak. Sekian, terima kasih.